Muka confident lah. Dia dapat soalan bocor ni, saya rasa. Senanglah soalan ni. Mana boleh dia satu jawapan je lah. Apa lah? Mana boleh tanya orang? Tapi ni awak suka kan? Masakan mamak masak lemak kan? Satu Malaysia tahu. Lebih kurang lah. Dulu first person review 147 dia letak tinggi saya. Alamak. Berapa ni? 1 cm. Yeah. Genre. Psychodrama betul lah. Action movie? Easy. Kan bulan 9. So, Ais latte. Oh, okey. Ais latte, kopi sama lah. sama. Kan? Spesifik sikit, saya spesifik tadi. Awak kadang-kadang Spanish latte, kadang-kadang latte, kadang-kadang americano. Semua tu kopi. So, kopi lah? Kopi lah. Okey lah. Kalau yang dia tahu dia, Kalau dia tahu. Putih. Satu Malaysia tahu. Perfume. Menyanyi. Awak nak menyanyi? Awak penyanyi? Pelakon. So, awak pelakon. Fatah suka menyanyi. Ya. Dia cuma malu je. Itulah Fatah. Nyanyi pun dia suka. Cuma dia tak nyanyi di halayak. Betul lah. Awak verify kan? Ya, betul. Nyanyi pun dia suka. Cuma dia tak nyanyi di halayak. Betul lah. Awak Video Fatah Amin dan Amira Othman bermain game. Who know each other better. Alahai sweetnya pengantin baru ni, banyak yang betul lah memang serasi sangat. Pada 2 minggu yang lalu, pelakon Fatah Amin yang selamat bergelar suami kepada penyanyi Amira Othman, perkahwinan pasangan ini mendapat perhatian warganet. Ramai yang turut gembira dan teruja melihat rakan sekerja tersebut sudah pun bertukar status kepada rakan serumah. Terbaru meninjau di akaun Instagram milik Unify telah dikongsikan video yang memaparkan Fatah dan Amira bermain satu game bernama Who Know Each Other Better. Game tersebut ingin melihat sejauh mana Fatah dan Amira mengenal antara satu sama lain dengan menjawab beberapa soalan. Boleh dikatakan soalan yang diajukan Fatah dan Amira menjawab dengan tepat. Telatak Amira dan Fatah sepanjang bermain game ini telah membuat ramai yang menontonnya. nyanyi pun dia suka. Cuma dia tak nyanyi di halayak. Mereka juga tersenyum Awak verify kan? Ya, betul. Sehingga kini perkongsian video Fatah dan Amira bermain game telah menerima ratusan komen dan puluhan ribu tanda suka daripada warganet. Setekat artikel ini ditulis, alahai Fatah asyik tersenyum apabila diusik oleh Amira. Pernah tahu tahan sengeh tengok video ni, hehe. Dah jadi diary sendiri dan Amira pun best layan je, humble je. Is geram, comel lah dua-dua. Cara Amira layan tu best gila. Makasih Allah bagi siapa pahala sebab happy tengok diorang bahagia. Telur goreng, masak, okey. Tak ada ni, ikan bilis dengan telur goreng je. Okey, telur Sebenarnya nak letakkan kicap, tapi kicap tak jumpa kat sini. Okey, telur goreng, ikan bilis, masak bawang. Induction ni. Mula-mula kita campurkan bawang bersama minyak dan gaulkan. Selepas itu kita campurkan apa? Campurkan cili merah yang telah saya dah potong. Buat atas suka pedas. Kicap suka pedas kan? Kemudian gaulkan.
Bi, tak ada. Ini benda ni tutup mata boleh buat ribut. Mana tunjuk kat orang. Janganlah yang yang Tak, diorang nak tahu resepi awak. Telur goreng ikan balis. Telur goreng ikan bilis. Ikan balis pun boleh. Tak, saya kena ada kicap cak. Sepatutnya ada kicap. Tapi tak jumpa kicap kat sini. Halal. Kemudian okay, korang boleh try resepi ni di rumah ya. Sedap. Okay. Lepas tu campurkan ikan bilis yang telah siap digoreng. Betul? Ni kita bawa siap-siap goreng. Telah siap digoreng. Lepas tu campurkan. Cukup ke minyak tu? Tak, ikan bilis Orang ni siap. kita nak ni Ikan saya bilis. tunjuk ni nak bagi tengok je, jangan komen. Ikan bilis dah siap goreng. Ikan bilis dah siap goreng. Dia kata cukup ke minyak tu? Cukup. Cukup. Sebab nak gaulkan je. Nak gaulkan je. Sebab dah siap goreng. Ya. Ini air tangan Amira Osman. Ni tak ada apa-apa. Okay. Ini benda senang. Ni dia kata tak ada apa-apa, benda senang. Lepas tu Dah siap dah. dah siap dah. Dah siap dah. Macam ni je. Tinggal letak telur. Tinggal letak telur. Okey, ingat letak mula letak bawang merah, lepas tu letak cili merah, dan ikan bilis, dan gaul. Saya ada uduk ni. Lepas tu kacau. Dia orang ada uduk kan. Dia pasal uduk pun. Makan dengan nasi panas betul. Ya. Memang nak makan dengan nasi. Orang kat sini baru nak dinner pukul 8.36. Kan? Nak mana guna induction ni? Saya selalu api yang kampung je tu. Ya, induction sauce kan. Dia rasa ni masak goreng ayam dia sedap. Kan? Kalau ada kicap betul, kalau ada kicap lagi serve. Tapi yang salah tak ada kicap. Oh bukan campur kat dalam telur tu. Ya. Lepas tu letak telur. Letak Sebab tak muat letak telur benar. letak ikan bilis apa tu pocong. semua. Dekat atas telur yang siap digoreng. Dah siap. Dah siap. Makan nasi panas. Okey, itu je. Resepi Yang Amira Osman. lebih pressure lah saya. Yang apa kata tunjuk muka awak je yang. Orang bukan nak tengok resepi, orang nak tengok resepi nak awak. tengok awak. Orang nak tengok resepi awak. Orang nak tengok resepi awak. Apa ni resepi ni? Masak-masak Sebab bersama Amira. orang ingat awak pandai masak mi segera je. Ni saya nak tunjuk. Awak pandai. Sabar Sat kata dia. Rumah pun tak sempat balik ni. Daripada hotel terus balik sini. Dari sini. Okey. Sedap kan? Esok boleh cuba ya. Tak, dia kena letak kicap sebenarnya. Dia kena letak kicap. Kicap tu tuang atas tu. Ya, kalau lagi sedap sebenarnya kicap ni. Makan kat nasi panas. Tapi masalah kita orang tak ada kicap. Siapa yang ada dekat Siapa Zurich? kat Swiss? Siapa yang ada dekat Zurich ni hantar kicap kita orang. Lah, order macam tu je. Kuali. Ambil kuali. Tak apa je. Bi, Awak dah terpegang saya ke? mana ada? Ya ke? Rasa macam... Masak aku buat dia sambal instan. Ikan boleh, ayam Ya, inilah bila kita travel kan, macam-macam resepi kita boleh cuba. Asalkan boleh masuk mulut. Dah Bi. Dia buat liputan pula. Cak aku nak keluarkan ayam. Kau ni kenapa? Ya, untuk menjadi calon suami korang. Sorry, saya ada suami dah. Saya ada isteri dah. Kau ni. Dia bukan sekadar pandai